Tiga tips ni anda boleh guna kalau nak cari seseorang calon ataupun pasangan yang bagus akhlaknya. Yang pertama sekali, anda tengok cara dia berhubungan dengan orang lain. Tengok cara dia layan orang lain tu macam mana. Sama ada orang yang berusia ataupun kanak-kanak ke. Kalau dia mudah mesra, dia jaga komunikasi, dia hormat orang tu, itu tandanya dia seorang yang baik. Yang kedua, kaji. Tengok cara dia mengatasi konflik. Orang yang mempunyai akhlak yang baik ni biasanya dia atasi konflik dia dengan tenang, sabar dan dia cuba sedaya upaya untuk kontrol emosi dia. Dia akan uruskan konflik secara matang dan juga bukannya dengan emosi yang marah. So, anda boleh nilai lah apabila dia atasi konflik tu dengan tenang, sabar, insyaAllah dia tu okey. Yang ketiga, lihat pergaulan harian dia. Cuba perhatikan dia punya pergaulan dengan kawan-kawan dia. Seseorang yang baik, seseorang yang berakhlak biasanya akan bergaul dengan orang yang akhlak dia lebih kurang sama je. Betul tak? InsyaAllah apabila dia berada dalam circle yang baik, dia akan memberi pengaruh positif terhadap kehidupan berpasangan dia juga. Cubalah dulu tips ni. Kalau menjadi, Alhamdulillah. Kalau tak menjadi, cuba lagi dengan cara yang lebih pelbagai. Okay?